Berat rupanya tunggu kayu ni korang. Cuti-cuti sekolah ni ikut mak ayah pergi kebun. Kita pergi kebun ni sebenarnya ada satu misi. Mak sebenarnya ajak pergi kebun nak minta tolong pasang kemah dekat kebun. Kemah tu tak boleh pasang seorang sebab dia bila tarik je nak kena tarik sebelah sini, tarik sebelah sini. Jadi sebelum pasang kemah kita pun sarapan. Sebelum pergi kebun tadi dah beli sarapan. Gigih ya bawa sudu, pinggan, mangkuk semua pergi kebun. Ayah semenjak pencen ni memang inilah kerja dia, buat kerja-kerja dekat kebun untuk isi masa lapang dia. Anak-anak biasalah makan sajalah kerja dia. Ini kemah yang dah siap, tapi kita tunjuk masa kita pasang kemah ni. Kita tak ada adik-beradik lelaki, jadi kita 3 orang perempuan lah yang pasang. Kita adik-beradik pun 2 orang je, jadi apa-apa semua memang kena kita lah yang settlekan. Pasang kemah ni rupanya tak mudah ya. Nak tarik sana, nak tarik sini, tarik sana, sini pula kurang, tarik situ, situ pula kurang. Macam tu lah. Tapi akhirnya siap juga, cuma macam tak sempurna lah. Ini gigih ya nak kena tolak batang kayu ni untuk bagi penguat supaya kita punya kemah tu tak terbang. Biasalah kalau kat kebun kan, lagi tempat terbuka, kalau hujan ke angin kuat memang habis kita punya kemah ni. Ni mak nak pasang, tarik dia punya tali dekat batang pokok. Kita pun gigih je nak tolong. Takkan mak kita je buat kan, tapi tak tahulah terbang ke tak. Ni dah siap, kita pun dah duduk-duduk bawah pondok ni. So apa pun terima kasih sebab menonton. Bye.